Majlis Pra-Pelancaran Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 akan diadakan pada 3 Jun depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pada majlis itu juga akan diumumkan tema serta logo sambutan kali ini yang diadakan dengan bertujuan meraihkan pengamal media di negara ini. Sejajar dengan kepengerusian ASEAN 2025 tahun ini, Datuk Fahmi berkata pelbagai media dari rantau Asia Tenggara akan dilibatkan dalam sambutan Hawana kali ini. Sempena kepengerusian ASEAN, Hawana bukan hanya bersifat nasional tapi boleh menjadi pemangkin kepada hubungan dan jaringan yang lebih baik, lebih erat di antara organisasi media di Malaysia dan organisasi media di rantau ASEAN. Ini penting kerana dalam usaha kita membentuk komuniti ASEAN, maka tidak boleh lari dari kita mendapat maklumat berita dari jiran-jiran ASEAN kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program jelajah kempen internet Selamat Zon Utara di Langkawi, Kedah pada Isnin. Turut hadir pada majlis itu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Anggota Suruhanjaya MCMC Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain dan Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berharap sambutan Hawana kali ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengamal media di negara ini untuk memperkukuhkan hubungan dan jaringan di kalangan organisasi media di peringkat ASEAN. Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 akan diadakan pada Jun ini dengan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah.